Louis, porta cattivo, Balenciaga, Gucci, Fendi, Louis, vedi addio. Hai Gembokers. Okey, hari ni Gembos Langgar Crew ada kat mana, Ben? Sekarang kita berada dekat area Cyberjaya. So sebenarnya kita ada apa kat sini sebenarnya? Okey, sebenarnya kita dapat satu komen daripada one of our Gembokers. Okey, dia cakap apa, Rin? Ni ada daripada Near SLN. Tak tahu lah nama dia macam mana tapi Near kot. So dia cakap terjalak office kami pula. We love Pak Gembos. Okey, disebabkan dia dah panggil kita nak kena langgar. Okey, so sekarang ni jom kita terjak office dia. Jom. Let's go. Orang yang komen dekat kita punya Pak Gembos TikTok. Ya. Ini mall ke office sebenarnya? Macam mana kalau dua-dua? Sebelum tu, boleh kita kenalkan diri anda. Nama saya Dini. Saya bekerja di Dipa Shopping Centre Cyberjaya. Let's go. Nervous lah. Naik pelan-pelan, bau sedap masuk dada, belum rasa dah. Okey, bawa kita orang jalan-jalan sikit kat office ke. Boleh? Mall boleh. Yang first time kan kat sini. Jom. Boleh. Yang best. Joget, mata kelip ajak borak, sekali senyum semua cair, terus Lihat Dipa, dia sangat menjaga ekosistem dia. Kalau kita tengok ni semua ikan-ikan di Taman Negara. Boleh letak kaki? Tak boleh lah. suap, lupa diri, janji satu, makan berkali. Pak Gembos, orang lalu semua sih. Start kanan kat kiri ya. Jojo makan ayam gepuk Pak Gembos sambil tengok FIFA World Cup. Jojo makan ayam gepuk sambil tengok World Cup. Jojo makan nasi ayam Pak Gembos sambil tengok World Cup. Apa yang tadi starting dia? Ayam gepuk Pak Gembos pergi tengok World Cup. Sekejap. Starting dia memang tak ingat dah. Tapi makan ayam Pak Gembos tengok World Cup. Betul lah tu. Betul. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Semuanya betul lah. Betul. Korang, I ada something. Ini from ini from Dipas. Daripada Dipa. Yeah. Orang nak kita langgar kita macam mana kita langgar office Dini di Dipa Sebenarnya ni. Komen kat bawah Apa? guys. Komen. Kita akan Komen. Komen guys, jangan lupa. Susah-susah begini. Susah je.